kaya lah kan, lebih kurang macam tu lah, kaya lah. Dah dapat 7,500 untuk sebuah biji kereta. 28 biji kereta ni dapat lah lebih kurang dalam berapa ratus ribu lah. Ada juga orang yang macam ni orang tu menolong pun kena fitnah macam-macam. Sekurang-kurangnya dia berani buat kerja yang belum tentu lagi orang lain berani buat lah kan. Apalah bulan puasa macam ni pun nak cakap macam-macam, nak fitnah itu fitnah ini. Tak faham lah aku kadang-kadang. Ini saya nak sebut berkaitan dengan ada satu statement tular berkaitan dengan seorang badut sarkas, yang saya kira dia ni seorang badut, kerjanya menabur fitnah, melontarkan rasa kebencian kepada orang ramai, kepada masyarakat. Mungkin cara yang dimomok-momokkan oleh Ali Ahmad ni seolah-olah benda tu jelas dan benar, dan seolah-olah itu adalah bukti yang jelas. Saya tengok statement dia kata Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia, Yusof Azmi dia kata, kaya lah kan, lebih kurang macam tu lah, kaya lah. Dah dapat 7,500 untuk sebuah biji kereta. 28 biji kereta ni dapat lah lebih kurang dalam berapa ratus ribu lah. Saya nak beritahu dengan Ali Ahmad, kita di Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia, kita dah di bawah naungan saya, kita memang ada ambil servis perkhidmatan, tapi tidak seperti mana yang awak sebut. Sebenarnya kita telah cas untuk setiap individu ni sebuah biji banglo. Jadi saya harap saya nak betulkan statement awak. Saya dapat sebuah biji banglo, bukannya satu individu 7,500. Dan juga ada juga yang tanya sebenarnya berapa servis yang dibayar. Ada, saya nak bagi tahu mangsa-mangsa yang ambil servis kita ni kadang-kadang tak ada duit pun kadang-kadang macam mana lah nak cas 7,500 tu kan. Baik kita cas banglo kan, duit pun tak ada. Jadi kadang-kadang ada yang bayar 400, ada yang bayar 800, ada yang bayar 1,000 lebih macam tu. Ada yang nasib bayar servis 1,500, 2,000 yang masih berhutang lagi pun ada. Jadi kita faham keadaan kondisi mereka. Dengar tu. Awak ni salah info ni. Bukannya macam harga yang awak cakap tu. Sebiji banglo tau. Kalau awak nak gunakan khidmat semboyan pun, awak kena sediakan satu banglo. Faham tak? Ni sampai ada orang hadiahkan kereta Viva lagi tu. Tapi masalahnya, kenapa nombor plate kereta tu plate kereta awak? Muskil betul lah. Dan untuk pengetahuan badut sarkas ni, Ali Ahmad, kalau awak nak ambil servis perkhidmatan saya, tolong siapkan sebuah biji banglo. Lagi satu, ada orang hadiahkan saya juga sebuah Prodora Viva. Ada orang bagi saya sebuah Prodora Viva, tapi saya tahu nampak macam nombor plate kereta awak. Ada orang kereta dah kena delong ke? Saya rasa nak bagi tahu lah. Bukanlah saya rasa macam kesian dengan awak ni kan, gila perhatian, gila ni. Tapi bila ajak berjumpa penakut macam kita panggil jumpa tak nak jumpa, buat statement tak, apa yang awak rasa untung awak buat macam tu. Kalau benda tu betul, baguslah. Tapi masalahnya tak betul. Lain kali tak tahu tanyalah. Pergi tanya lain kali. Apa susah sangat? Pergi tanya. Ini pandai-pandai je buat harga sendiri, buat andaian sendiri. Awak tahu tak, fitnah ni lebih besar dosanya daripada membunuh. Kalau dosa dengan Allah tu boleh lagi minta ampun. Kalau dosa dengan orang, merangkak lah nanti jawabnya. Merangkak. Kalau ada apa-apa masalah sekalipun antara awak dengan semboyan ni, awak pergilah jumpa, settlekan benda ni. Kalau boleh jumpa, pergi jumpa, settle secara baik. Kita ni Islam dengan Islam, Melayu dengan Melayu, takkanlah nak macam ni kot. Patutnya korang kena bersatu kan. Barulah betul. Tak puas hati apa-apa, pergi jumpa, settle, kasih settle. Janganlah duduk pumpang-pumpang kat belakang kan. Nanti kan malu dapat, sakit pun dapat tau. Yang bayar pun duit dia orang. Bukannya dia orang bayar pakai duit awak. Kalau pakai duit awak lain lah cerita. Ingat tu. Ini apa pendapat saya lah, pandangan saya kan. Apa pun, kita jumpa lagi. Selamat puasa. Ingat ni bulan puasa lagi tau. Jadi yang menjurus kepada dosa tu kurang-kurangkanlah sikit. Boleh Apa pun terbaik dari anda. Kita jumpa di next video. InsyaAllah. Assalamualaikum.